Alia. Hai. Alia, tahun ni raya kat mana? Alia tahun ni raya dengan Pak Long kat Perak. Oh, tahun ni sekolah ada buat sumbangan kan untuk hari raya. Nama Alia pun ada tau. Oh ya ke? Kalau macam tu bagi je dekat orang yang lebih memerlukan. Alia pasti. Alia pasti sebab untuk Alia tahun ni Pak Long ada untuk belikan baju raya. Oh, okey lah. Zaki pergi dulu tau. Okey. Bye Alia. Ada. Simple. Cantik sampai tu. Elok lagi. Elok sikit pun. Memang orang simpan. Aku memang nak simpan. Aku sayang dulu. Ni benda tanya yang bagi dekat. Adik, mungkin masa adik baca ini, ibu dah tiada. Ibu dan ayah harap adik tak pernah putus asa dalam hidup. Ibu ada simpan sedikit duit hasil kerja ibu dan ayah. Ibu masukkan dalam simpanan untuk pelajaran adik. Ibu nak sangat tengok anak ibu sambung belajar. Jadi wanita berjaya walaupun anak petani. Jadi contoh yang baik untuk adik-adik dan tolong jaga keluarga kita. Ibu ada tuliskan resepi kuih raya kegemaran adik dalam diary ini. Nanti adik cuba buat ya. Ibu minta maaf sebab tahun ni ibu tak sempat buat kuih raya kegemaran adik. Ibu, Alia janji Alia akan ikut semua pesan ibu. Ada. Nak minta tolong boleh? Tolong hulurkan duit ni ke Pak Long supaya Pak Long boleh simpan untuk pelajaran Alia nanti. Ini duit raya kan? Duit ni duit terakhir yang ibu bagi supaya Alia boleh simpan untuk masa depan. Nanti Pak Long letak kat SSPN tau. Kenapa Alia pilih untuk simpan dalam SSPN? Sebab ibu kata duit kecil hari ni boleh jadi harapan besar untuk Alia nanti. Oh, okey. Dan Alia tolong Pak Long untuk simpankan duit Alia dalam SSPN. Terima kasih. Sama.